Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Adi Muslim, juru makeup bebas dan juga pemilik butik Adi Muslim Bridal House. Pada hari ini saya akan menunjukkan anda satu demonstrasi bagaimana cara untuk kita melakukan makeup pernikahan. Okey, untuk langkah pertama, sebelum kita melakukan apa sahaja solekan, pastikan muka pengantin dalam keadaan yang bersih. Kalau boleh, minta pengantin pakai moisturizer, serum ataupun apa segala skincare yang mereka ada. Okay. Yang pertama, kita sembuhkan untuk kasih lembapan dekat muka pengantin. Saya menggunakan Gifarin untuk melembapkan muka pengantin. Sapukan base di bawah mata. Untuk base, saya menggunakan Kryolan Supra kod 4W. Kebiasaannya Supra 4W ni sesuai untuk kulit orang Asia. Ketika kita menyapu base, kita perlukan sapuan yang rata dan juga blending dengan beberapa foundation yang lain lah. Baiklah, untuk mendapatkan kesan yang lebih cantik di muka pengantin, selalunya kita akan memberikan foundation yang terang di bahagian T-zone bahagian mata dan hidung, juga dahi, dan warna yang lebih gelap sedikit di bahagian keseluruhan. Dia akan membentuk tone 3D di muka pengantin. Kita sapukan tone yang gelap sedikit di bahagian keliling dan kita blendkan dengan foundation yang mula-mula kita letak tadi. Foundation yang saya blendkan ni menggunakan foundation MAC NC40. Kalau pengantin yang tidak bertudung, seeloknya kita letakkan juga foundation di bahagian leher lah, supaya dapat mengelakkan dua tone warna yang tidak sama lah antara muka dengan leher. Kita sapukan loose powder yang sekarang ni saya guna Dermacos kod P5. Letakkan loose powder di keseluruhan muka untuk menutup foundation. Seterusnya kita gunakan Tui Kit daripada Body Shop. Kita blend ke seluruh muka pengantin. Cara sapuannya adalah atas bawah ke seluruh muka. Untuk memberikan kesan yang lebih 3D, kita gunakan bedak yang putih ataupun light di bahagian bawah mata, hidung dan juga dahi. Warna putih kita letakkan pada T-zone, bahagian bawah mata, dahi sedikit, hidung dan juga di bahagian dagu. So anda akan melihat keadaannya di sini terang dan di bahagian sini gelap. Seterusnya kita akan melakukan shading di bahagian muka pengantin. Shading selalu kita lakukan di bahagian pipi, hidung dan juga bahagian rahang untuk menjadikan muka pengantin lebih ada shape. Okay, sekarang warna yang digunakan adalah warna orange. Cara shading yang betul, kita suruh pengantin senyum dan kita akan lihat bagaimanakah di bahagian pipi tu akan ada satu tulang pipi dan di situ kita lakukan satu garisan begitu dan kita akan blendkan dia ke atas bahagian pipi dan kita layangkan juga shading di bahagian bawah dagu. Jangan terlalu pekat. Kita blend seperti berbayang sahaja. Juga di bahagian anak-anak rambut kita perlu shading supaya tidak kelihatan ketara foundation dengan bahagian yang tidak kena foundation. Selepas kita melakukan menyapukan bedak asas di bahagian bibir, bibir akan jadi kering. Jadi kita letakkan lip and cheek stain daripada Body Shop. Kita letakkan pelembap supaya pengantin punya bibir tidak terlalu kering. Sekiranya terlalu kering nanti akan menyukarkan kita untuk meletakkan lipstick lah.